Ramai tak tahu bahawa bangsa Yahudi adalah bangsa yang dibenci oleh masyarakat Kristen di Eropah. Dan daripada kebencian inilah yang Hitler gunakan untuk naik sebagai Führer di Jerman. Selepas Empayar Rom Barat jatuh pada 476 Masihi, Eropah masuk ke zaman gelap, perang, wabak dan kelaparan. Dan daripada kelaparan itulah satu-satunya tempat manusia berpaut ialah gereja. Inilah zaman yang mana anda pernah dengar, iaitu janda tua, wanita miskin dituduh ahli sihir dan dibakar hidup-hidup. Mereka salahkan bangsa Y. Bangsa Y dituduh meracun telaga ketika wabak Black Death tahun 1348. Dituduh menyebabkan Tuhan murka, beratus tahun mereka diburu, dihalau dan dipulau. Pilihan yang mereka ada ialah berniaga. Mereka jadi tukang mah dan peminjam wang. Di sini imej baru muncul, iaitu bangsa yang hina tapi berduit. Tahun 1919, Adolf Hitler masuk politik. Dia tuduh Y punca Jerman kalah Perang Dunia Pertama. Kononnya Y tali barut musuh, padahal ribuan askar Jerman pada ketika itu bangsa Y juga. 1923 dia cuba merampas kuasa tapi gagal dan masuk penjara. Dalam sel penjara dia tulis sebuah buku yang mengubah Jerman, Mein Kampf. Konsep buku tu, bangsa Y ialah racun kepada bangsa Aryan, dan buku tu kemudiannya menjadi kitab rasmi parti Nazi. Ketika kalah Perang Dunia Pertama, Jerman hancur, ekonomi runtuh, duit tak laku, rakyat lapar. Dan Hitler muncul dengan satu janji, aku akan pulihkan maruah Jerman dengan buang bangsa Y daripada sistem ekonomi. Tahun 1933 dia menang pilihan raya. Setahun kemudian dia angkat diri sendiri menjadi Führer. Dan daripada situ propaganda jadi undang-undang. Bangsa Y dilarang bersekolah, dilarang kerja-kerjaan, dilarang kahwin dengan bangsa Aryan. 6 juta nyawa bangsa Y dikorbankan, kanak-kanak, wanita dan orang tua. Anda pernah terfikir tak Hitler menghapuskan 6 juta bangsa Y? Takkan rakyat dia tak bantah? Sebenarnya tak. Majoriti mereka menyokong hasil propaganda yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Yang terselamat lari ke barat, Amerika dan Eropah, dan ke tanah yang dijanjikan oleh British, Palestin. Yang kaya bina negara baru, yang miskin diserap jadi tentera Haganah, Irgun dan juga Lehi. Mereka ini yang menubuhkan IS. Begitulah asal-usul kejadian negara IS daripada sebuah bangsa yang dibenci. Dan kalau anda nak faham dengan lebih mendalam, boleh semak buku Pi Dari Sungai ke Segera, tulisan Emma Rashdan. Buku ini menghuraikan sejarah ini dengan lebih detail. Saya dah letakkan di beg kuning ataupun boleh semak di bahagian komen. Nama saya Zainal, jumpa follow jika video-video saya ini bermanfaat.